Hari ini saya bersama tim KPDN dan juga KKM dan bersama MPKB akan melaksanakan Ops Pantau Bazar Ramadan di Bazar Ramadan Stadium Muhammad Keempat di Kota Baru, Kelantan. Jom ikut saya. Best sekali. Okay, untuk 10 Cek-cek tu boleh ni lah kan. boleh kumpul balik lah. Untuk IP pun kita berubah seperti mana saya share tadi lah. Dia tak akan masuk lorong. Mula pemeriksaan daripada depan ke belakang dah. Comel tanda harga ni. Oh, ada belaka tanda harga. Jual ni je lah, jual ayam pecik ni je. Harga barang ni ada naik ke? Harga ayam ada naik? Harga tahun lepas gini juga? Abang berniaga tak tahun lepas? Ya. Tahun lepas berniaga juga sini? Tahun ni je lah baru masuk. Tahun lepas berniaga mana? Tahun lepas berniaga mana? Pasar. Oh. Baru masuk tahun ni lah. Bagus. Oh, dah atas tanda harga. Oh, situ pun ada. Jual berapa jenis makan ni kak? Berapa jenis makanan ni jual? 4 ke? 1, 2, 3, 4. Lepas ada berniaga ke? Ada lah. Tahun lepas berniaga mana? Sini juga? Macam mana harga naik ke? Ada naik harga? Barang tu naik kan, tapi kita kekal harga sama. Harga kekal? Ni lagi. Oh, bagus. Berniaga macam ni tak nak ni. Customer mai komplain lah. Ya. Tahun lepas saya beli, tahun ni mahal.